Bond mengelak peluru berpandu, memandu pesawat pejuang untuk menunjukkan operasi yang melampau, mensasarkan celah pintu kurang daripada 1 meter. Dia menggerudi dengan jayanya, tetapi gudang di belakangnya diterbangkan menjadi abu oleh peluru berpandu. Selepas menyiapkan tugasan, dia datang ke British Petrochemical untuk mengisi tangki, kemudian menuju ke destinasi seterusnya tanpa henti. Bond meminta sebuah kereta untuk mengejar kereta api berkelajuan tinggi yang sudah pergi. Kereta yang tayar pancit itu dipandu terus ke landasan kereta api. Tanpa diduga, kelajuannya lebih baik. Melihat rel laju yang semakin hampir, dia cepat-cepat memegang pemecut dengan payungnya. Tetapi baru sahaja saya hendak keluar dari kereta, ada kereta api lain datang. Bond melompat. Akhirnya, saya berjaya melompat menaiki kereta api laju pada saat-saat akhir. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk naik ke dalam kereta, tersembunyi dalam pakaian sarkas. Tidak lama kemudian mereka menemui kotak yang mengandungi bom nuklear itu. Tetapi apabila dia bergerak perlahan, tetapi ditemui oleh anak buah Sang Biao, dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Nasib baik dia cepat bertindak, keluar dari tingkap semula. Saya dahaga melihat ini. Video yang bagus, minum dan menonton lebih menyeronokkan. Susu kalsium Wahaha AD ini berkhasiat dan sedap. Rasa sedap dan tidak mahal. Saya membelinya dari saluran beli belah TikTok. Ini adalah kurang daripada harga secawan teh susu. Sekarang klik pada pusat membeli belah untuk memasuki saluran jualan kilat, atau klik sahaja di ruangan komen untuk membelinya. Terdapat juga banyak kupon untuk masa yang terhad. Beli dan anda memperolehnya di ruangan komen. Dahulu didahulukan, baru nak sampaikan mesej kepada Octopus. Ditemui oleh Sang Biao sekali lagi. Menghadapi keluaran kuasa api yang padat, Bond tiada pilihan selain naik ke atas bumbung, tetapi masih tidak dapat lari daripada nasib diburu. Kedua-duanya berlawan di atas bumbung untuk 800 pusingan. Akhirnya, mereka berdua terjatuh. Dalam keadaan panik, Bond menemui sebuah kabin di dalam hutan, bersedia untuk bersembunyi, tetapi masih terperangkap oleh pihak lain. Kemudian dia melakukan aksi pisau terbangnya, dipaku pada dubur. Detik genting, dia menghulurkan duburnya. Pihak yang satu lagi teruyung hayang, jatuh ke dalam bilik. Pisau Bond hantar ke barat laut. Saya melihat bahawa saya tidak mempunyai banyak masa lagi. Dia memandu ke pangkalan tentera udara sekali lagi. Pada masa ini, Sang Biao mengira bahawa bom nuklear itu akan meletup. Jadi saya mencari alasan dan pergi dengan cepat. Di sisi lain, Bond menuru masuk ke pangkalan tentera udara tanpa bertanya khabar. Dikejar dan dipintas oleh tentera. Dalam keadaan huru-hara, dia cepat-cepat bersembunyi di dalam RVF, berpakaian seperti badut sarkas. Apabila kami sampai ke bilik persembahan, sekali imbas, saya menjumpai kotak kayu yang mengandungi bom nuklear itu. Semasa bersiap untuk membuka, beberapa orang askar mengikuti masuk.